Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk video kali ini saya nak terangkan tentang promosi dan kupon. Okay, dekat sidebar ni dia ada offer. Kita tekan offer. Okay, seterusnya kita tekan tambah promosi. Lepas tu kita tulis tajuk promosi yang kita nak buat tu lah. Contoh macam promo raya. Penerangan ni kalau nak tulis boleh, tak nak pun tak apa. So untuk jenis promosi ni kita ada 3 jenis. Okey, yang asas ni dia terus apply. Yang diskaun ni kita ikut ni lah persen atau diskaun ringgit Malaysia. Dan item percuma ni pula dia ibarat macam buy one free one ke. Contohnya kita beli barang X dapat barang Y ke. Okey, macam tu. Okay, contoh saya buat asas lah kan. Saya buat asas. Kat sini kita boleh pilih kita nak apply dekat semua produk ataupun produk tertentu. Dan kita kalau produk tertentu kita boleh pilih lah kita nak tekan produk mana yang kita nak buat dia as ada promotion. Okay, lepas tu ni kupon kod ni kalau nak letak boleh, tak nak pun tak apa. Contoh saya letak Raya Nagai. Okay, lepas tu yang tarikh mula dengan tarikh tamat ni dia punya expired lah. So contoh tarikh mula dia sebab 16 pukul 12 malam. Okay, lepas tu ni tarikh tamat dia kita buat 23 pukul 11.59 malam juga. Kat sini. Okay, lepas tu kita tekan tambah. Okay, lepas tu kat sini yang nilai ni dia akan keluar bila kita pilih diskaun lah. Contoh saya tambah lagi satu promosi. Jadi kat sini kita boleh pilih kita nak tetapkan diskaun tu as a persen atau ringgit. Tapi selalunya kita buat persen lah. Ni pun sama, contoh saya buat semua produk. Tambah. Okay, dia akan keluar nilai kat sini. Oh lupa. Okay, kat sini kita boleh ni lah status dia, kita kena boleh buat dia dalam draft atau kita nak aktifkan, ataupun dah tamat temu kita boleh buat tamatkan ni lah. Tamatkan dia punya status kalau dah lebih daripada tarikh tamat tu. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang.